orang Melayu suka tambah cheese dekat makanan. Murtabak cheese lah, Maggi cheese. Macam kedai ni, I pergi makan murtabak tapi dia ada menu murtabak cheese. Nampak tu betapa banyaknya cheese dia letak. Lepas tu dia letak lagi. So ambil dua-dua, nak try dua-dua. Actually bukanlah try, ni second time dah datang sini. So memang dah tahu dah lah, rasa dia memang sedap. Ais dia besar, I rasa korang boleh makan 4 ke 5 orang kalau satu portion ni. Yang best dengan murtabak ni, dia tak banyak bawang, tak rasa tepung sangat, tapi dia banyak rasa telur dengan daging. Sebab dia letak isi sangat-sangat banyak. Tu ni I try yang ada cheese punya. Tu dengar menu ni I macam pelik jugalah, kena ke? Tapi surprisingly okay je, sedap. Lepas tu kat sini famous dengan mi Bandung juga. Kuah dia just nice, tak pekat sangat, tak cair sangat. Okay lah. Dalam ni ada daging, udang dan telur. Nak tahu mi rebus tu sedap ke tak? Tengok telur dia. Telur dia cair just nice, yang kalau korang campur dengan kuah dia, lepas tu hirup, memang sedap. So semua ni I makan dekat kedai ni, nama dia Murtabak Tanah Melayu. I datang pukul 8 pun ramai orang pun.